Ada orang, dia susah. Tapi hati dia tenang, dada dia lapang, rumah yang sempit pun terasa begitu luas untuk dihidup bersama dengan ahli keluarga yang dia sayang. Ada orang rumah besar, tapi terasa sempit. Duduk ramai, tapi terasa seolah-olah bersendirian. Makan seorang-seorang. Semayang seorang-seorang. Padahal dalam rumah tu ada ahli keluarga. Masing-masing sibuk bawa cerita masing-masing. Sebab itu pinggan kita puan-puan berbeza-beza, tapi sama apa yang Quran pesan. Bila sampai masa Quran kata sabar, maka sabar saja pilihan yang kita ada. Sebab tu hari ni duduk depan saya ni, kalau nak lari pada rumah, boleh tak sebenarnya? Boleh. Sebab apa? Orang perempuan ni kalau dia sayang sampai mati. Sekali dia terima ini suami aku, ini anak aku, dia akan sayang macam mana? Ni Tuhan buatlah hati orang perempuan. Dia akan sayang walaupun dia yang paling banyak mengalirkan air mata. Dia akan sayang walaupun dia seorang yang paling banyak berkorban untuk keluarga.